Inilah syurga bagi peminat produk-produk berasaskan rotan. Okey, kedai jualan ni terletak dalam Pasar Genting. Wahai cik abang adik bertanya. Kat mana Pasar Genting tu? Dia terletak di belakang Hotel Genting. Tak jauh daripada border Rantau Panjang Sungai Golok, dalam kawasan Sungai Golok ni lah. Padi lembah, padi kuning di dalam peti. Padi pulut, padi lembah, padi kuning. Kat sini memang hampa boleh dapat banyak lah produk-produk berasaskan rotan ni. Cuma bab harga ni kalau ikut review lah, sebab ramai orang Malaysia suka datang kat sini beli. Katanya lebih murah daripada Malaysia. Mari cik abang, mari kita bertindang si Pinang muda. Tapi sejujurnya saya tak tahu, sebab saya tak pernah nak beli sangat produk rotan ni. Tak dapat nak membandingkan harga antara tempat sini dengan di Malaysia. Tapi tu review daripada orang Malaysia yang selalu datang beli kat sini. Kata-kata murah kat sini. Kalau nak tahu betul tak betul dia orang ni review, hampa kena datang mai sini lah sendiri tengok. Wahai cik adik abang nak tahu, apakah obatnya hatiku yang rindu? Apakah obatnya hatiku yang rindu? Tinggi sungguh bulan satu. Kalau nak cari kedai ni senang saja. Hampa search Google tu, hampa tulis kat situ makna durian. Okey, kalau jumpa makna durian ni betul-betul bertentang dengan makna durian ni, ialah deretan 2-3 kedai yang jual barangan rotan ni.